بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين، وثم إلى أرواح والدينا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan kerana sehingga saat ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengekalkan nikmat iman bersama dengan kita sehingga saat ini. Masih lagi kita mampu untuk menggunakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala untuk terus mencari kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan bertemunya kita kelak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kebaikan yang mencukupi, insya-Allah. Jadi pagi ini kita sudah masuk siri yang ke-370, alhamdulillah. Kan 370 pada muka surah akhir surah Al-Hashr, ayat 17 sehingga ayat 24, insya-Allah. Muka surat 548. Jadi macam biasa, kita sama-sama mulakan kelas kita dengan doa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh kebaikan ini, ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah. Kami yakin adanya kebaikan untuk kami semua bagi setiap huruf kalimah dan ayat yang kami nak baca pagi ini, ya Allah. Kebaikan-kebaikan itu Engkau sampaikanlah juga kepada kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kepada kedua mak mentua kami, abang adik kakak kami, nenek moyang kami, mak saudara bapa saudara kami, guru-guru kami dan kaum muslimin muslimat, ya Allah. Engkau jadikanlah ianya sebagai asbab musabab untuk Engkau rahmati mereka semua, ampuni dosa mereka semua, dan tempatkan mereka semua bersama orang-orang soleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman Rahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atraf an-nahar. Allahumma zidna 'ilma warzuqna. اللهم نورنا بنور علمك وعب عنا نسنا. اللهم ارزقنا يا الله فهم النبيين وحفظ المرسلين. افتح علينا يا الله فتوح العارفين وحفظ المرسلين برحمتك يا الله. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Tuan, bolehlah kita nak masuk orang ni pertama. Duk mengejah ni, dia terduduk tak apa nak stabil.
tuan-tuan. Kita dah bagi dia duduk elok. Okey, di rumah senang. Di pejabat ni dia ni sikit. Stand tak ni. Okey. InsyaAllah, alhamdulillah. Boleh. Kita masuk round yang pertama, insyaAllah tuan-tuan. Round yang pertama. Alhamdulillah. Okey, tu baru cantik. Sama-sama kita masuk round yang pertama pada ayat 17 sehingga akhir surah Al-Hashr, insyaAllah. Kita mula dengan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Alhamdulillah, kita dah selesai round yang pertama. Jadi insyaAllah kita akan masuk terus kepada round yang kedua. InsyaAllah. Okay, round kedua kita nak tengok dari sudut hukum tajwid insyaAllah. فكان عاقبتهما كيف كان عاقبتهما di situ dia ada mat apa? Mat mufassil, mat jaiz, mat. Lepas tu tu pastikan. Semalam pun kelas tahsin duduk tegok dan huruf ain tak mau nak keluar jadi huruf ain. Fakana na'a fakana
aqibatahuma. Okey, panjang makmum fasil. Ma annahuma. Di situ pada annahuma. Wajibul ghunnah. Dengung bagi lama. Annahuma fin wajibul ghunnah lagi. Nari khalidaini fiha wa dhalika jazaa mat muttasil situ wajib. Al-zalimin. Ya, panjang dengan makmum fasil. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur ta matikan nun ikhfa zur tanzur ma qaddamat lighad, dan tanzur ikhfa zur dengan zur wal tanzur zur. Okey, nafsum kan idgham ma'al ghunnah kamil. Nafsum ma qaddamat mat hamaskan ta mat, lepas tu apa dia? li ghad di situ qalqalahkan dal ketika waqaf. Boleh ya, ketika waqaf itu kita qalqalahkan dal li ghad. Okey, selesai. Wattaqullah. Okey, situ taqullah waqaf. Innallaha tak mau nak in. Okay. Innallaha khabirun bima kan, jadi apa? Iqlab di situ. Khabirun bima ta'malun. Okay. ولا أن تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله فأنساهم إخفاء nun dengan sin. Anfu ikhfa juga. Ulamat wajib kan. Ika humul fasiqun. Selesai. La yastawi makmum fasil juga. Asha jadi as jadi sin. Asha sama ashabun nari wajibul ghunnah. Bunnari wa ashabul jannah. Waqaf lagi tu jannah. Lepas tu ashabul jannati. Okey. Semua wajibul ghunnah itu. Humul faizun. Humul yang faizun. Okey. Faizun. Lau anzalna tu mak muttasil lah, mak wajib kan. Izun waqaf dengan ma'arid sukun selesai. Lau anzalna nun dengan zai jadi ikhfa. Zalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an idgham ma'al ghunnah kamil. Mutasaddi'a tak mau dia gitu. Lepas tu ambil balik. La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an idgham ma'al ghunnah kamil. Min khasyatillah. Waqaf di itu. Wa tilkal amthalu nadribuha. وتلك الأمثال نضربها للناس واجب الغنة.
Itu. Linnasi la'allahum yatafakkarun. Selesai di situ kita waqaf dengan ma'arif disukun. Huwallahu alladhi la majai satu munfasil ilaha illahu. Waqaf dengan ma'asli. Alimul ghaibi wasyahadah. Syahadah. Syahadah. Okay. Huwa ar-Rahmanur Rahim. Huwa ar-Rahmanur Rahim. Huwa ar-Rahmanur Rahim. Ini dah kita tekan Pak Ra. Nur Rahim. Bunyi Ra tebal, bunyinya tawassut pada Ra. Gitu. Baik. Seterusnya huwallahu alladhi la hulladhi huwallahu alladhi la ilaha illahu lahu. Kan berhenti itu lagi. Mak jais tadi la mufasil, hu berhenti itu lagi. Okey, jadi mak asli. Sini waqaf yang sempurna. Okey. Lepas tu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Mutakabbir nipis ra bibir. Subhanallahi amma wajib al-ghunnah amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Musawwir. Lahul asma'ul husna. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Alhamdulillah. Selesai dah untuk round yang kedua kan. Muka soal ni tak banyak masalah. Alhamdulillah, mudah saja. Okey, boleh lah. InsyaAllah kita terus ambil balik daripada atas itu round yang ketiga sama-sama. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Alhamdulillah, selesai round yang ketiga. Kami ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh kebaikan ini, ya Allah, kami mohon sekali lagi kepada-Mu, ya Allah, sampaikanlah keseluruhan kebaikan yang kami dapat untuk kedua ibu bapa kami, untuk kedua mak mentua kami, untuk abang adik kakak kami, untuk mak saudara bapa saudara kami, untuk nenek moyang kami semuanya, dan untuk guru-guru kami, ya Allah. Engkau jadikanlah sebab kebaikan ini untuk Engkau rahmati mereka semua. Ampuni dosa mereka, tempatkan mereka semua bersama orang-orang yang soleh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Arhamar Rahimin. Jadi kita nak tutup round yang keempat sama-sama, insyaAllah. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Syukur pada Allah Ta'ala, selesai kita dalam siri yang ke-370. 370 kali tak khatam lagi pertemuan, dan ada lagi 2 juzul lebih lagi sikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus mengekalkan nikmat iman, nikmat kesihatan pada kita semua, insyaAllah.
Jadi saya kira sekadar tu dulu pagi ni. Banyak kerja nak diuruskan hari ni. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pemertuan kita semua insyaAllah. Jadi yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tak elok, mohon maaf dan ya Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا يا الله برحمتك. صلى الله وسلم عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.